suspension system ni dia kena ada suspension travel yang mencukupi. Dan tayar tu dia boleh masuk ke dalam whiplash, travel tanpa ada halangan. Okey, so hari ni saya rasa saya nak tukar suspension kereta saya sebab dah lama dah saya pakai kereta tinggi, rasa nak rendahkan sikit lah kereta. Tapi bila saya buka social media, minta pendapat daripada orang ramai, macam-macam idea yang keluar. Ada yang cakap nak tukar spring kena tukar exober. Kalau tak tukar exober pula nanti kan leaking pula exober tu. Ada pula yang cakap kalau tukar exober baru dah buka exober tu, mounting kena tukar juga. Macam banyak pula nak kena standby duit. Padahal nak tukar spring je. Okey, so sebelum saya nak buat semua benda ni, saya rasa patut saya berjumpa dengan seorang individu yang mahir tentang topik mengenai dengan sistem suspension. Okey, so hari ini saya berada di F-Tune Suspension di Balakong untuk saya berjumpa dengan seorang individu yang sebut je pasal F-Tune mesti orang kenal siapa dia. Okey, so hari ini kita akan bersembang mengenai topik sistem suspensi. Bahasa Melayu lah, bahasa Inggeris dia pasal suspension. Okey, so korang yang baru saja jumpa channel Roda Panas ni, jangan lupa like, follow, share kita punya platform Roda Panas. Semua platform kita ada. Like lah sikit, follow, share. Okay, so stay tune. Kejap lagi kita bincangkan topik mengenai sistem suspension. Sembang tepi bengkel kali ni kita nak berbicara atau nak bersoal jawab sedikit mengenai sistem suspensi. Sistem suspensi ni orang kata memang benda wajib, benda yang patut kita tahu sebenarnya. Bukan setakat bawa kereta je, tapi kena tahu juga bagaimana fungsi dia. So kalau yang nak modifikasi tu, macam mana nak modifikasi dia. So berkenaan dengan sistem suspensi ni, banyaklah persoalan yang saya tengok dekat social media. Macam-macam soalan. Ada yang cakap nak tukar spring sport kena tukar exober kan, nak tukar exober pula kena tukar exober yang orang kata yang performance kalau nak kahwinkan dengan spring sport. Macam-macam jawapan ada. Okay, tapi hari ni kita nak bersama dengan seorang individu yang boleh menjawab persoalan itu semua. Okay, dan saya percaya dia memang banyak pengalaman tentang sistem suspensi ni. So hari ni saya berada di F-Tune Suspension di Balakong. So hari ni kita bersama dengan Encik Farouk. So Encik Farouk, apa khabar? Khabar baik. Sihat Encik Farouk ya? Okey, alhamdulillah sihat. Okay, saya ada satu soalan nak tanya. Ya. Boleh cerita sikit sedikit mengenai F-Tune, daripada mana asal nama F-Tune tu? Ini asal dia daripada beberapa tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2008. Masa tu saya ada buat suspensi servicing, iaitu servicing adjustable. Jadi dekat situ saya masa tu kerap pergi ke track dan saya menggunakan kereta Honda Integra DC5 masa tu. Jadi saya banyak modified suspensi kereta tu. Dan saya ada kawan-kawan yang dalam kelab yang sama. Ada Type R punya kelab masa tu, ada yang pakai DC5, ada EP3, ada Honda Accord Euro R. Jadi kita pergi ke track dan masa tu saya pakai aftermarket adjustable. Sebab masa tu tak ada lagi brand F-Tune ni. Okey. So masa time tu kawan-kawan semua tengok suspension kereta saya ni bagus. Jadi saya banyaklah bagi input kat diorang macam mana nak buat, dan saya juga servis adjustable diorang. Diorang pun hantar untuk upgrade diorang punya adjustable. Jadi masa itulah yang nama F-Tune ni dia keluar. So bila kawan-kawan recommend lah, so recommend pergi ke tempat saya. Time tu diorang cakap pergi jumpa Farouk kalau nak tune untuk racing. Okey. Jadi lama-lama ramai orang cakap okey, jumpa Farouk tune untuk racing. So itulah lahirnya F-Tune Racing. Oh, so F tu nama Farouk lah sebenarnya. Farouk Tune for Racing. Oh, okey. Menarik juga nama tu. So lama-lama saya buat company F-Tune Racing. Okey. Masa tu kita ada jual barang macam performance parts, termasuklah coilover, adjustable, barang-barang suspension, arms dan sebagainya. Selepas itu beberapa tahun lepas tu baru saya buat brand F-Tune Racing Suspension. Okey. Daripada F-Tune Racing Suspension,
kira itu produk sendirilah. Okey. Baik, menarik. Baru saya tahu yang nama F-Tune tu sebenarnya nama Encik Farouk sendiri. Ya. Tetapi kita taklah Ambil nama penuh lah. Yalah, tak adalah bagi tahu semua okey ini F ni untuk Farouk. Tapi itulah sejarah dia. Sejarah dia lah. Dan bila kita dah buat bukan untuk racing, maknanya untuk mass produce punya, untuk mass market, dia jadi F-Tune suspension. Okay, Encik Farouk, dekat social media ni saya ada nampak lah komen-komen kan. Dia kata lepas dia tukar suspension, kereta dia boleh naik 20 km sejam lagi. So sebelum tukar suspension, kereta 16. Bila dah tukar jadi 180 boleh pergi katanya lah. Adakah sistem suspensi ni dia boleh mempengaruhi kelajuan kenderaan sebenarnya? Sistem suspensi sendirinya tidak secara terus boleh jadikan kereta tu laju. Okey. Sebab itu lebih kepada performance. Tetapi dia boleh menjadikan pemanduan tu lebih stabil dan membuatkan kereta tu dipandu dengan laju. Lebih laju. Contohnya macam kalau suspension yang standard mungkin ada certain limit dia boleh dipandu, dia akan jadi membuai. Ataupun ada body roll dan sebagainya bila mengambil selekoh dengan laju. Tetapi bila suspension tu dah dimodifikasi, dah upgrade, jadi dia boleh dipandu dengan laju sebab dia lebih stabil. Less body roll, kurang body roll. Lepas tu high speed stability bertambah. Jadi dia pun ada kecenderungan untuk menekan lagi throttle dan kereta tu masih melekat di jalan. Dia lebih kepada di selekoh ataupun di jalan yang lurus. So itu membuatkan kereta tu dipandu dengan laju dengan mudah. Okey. So maknanya bila dia tekan 16 tu rasa nak tekan pergi tu rasa macam boleh tekan lagi. Boleh lagi tekan. So sebenarnya sistem suspensi tu yang menstabilkan kereta tu, yang bagi keyakinan kat dia untuk pergi lagi laju lah. Ya betul. Okey. Ada orang cakap nak tukar sport spring kena tukar absorber. Sebab apa dia orang kata kalau tukar sport spring absorber tak tukar nanti absorber boleh leaking. Jadi teori ni macam mana? Betul ke tak ataupun memang wajib tukar absorber kalau nak tukar sport spring? Okey, itu berkaitan dengan design juga. Design kepada sport spring tu. So sport spring ni ada pelbagai daripada brand-brand lain dan brand-brand banyaklah dia punya konsep dia. So ada yang sport spring yang terlalu rendah dan pendek, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang panjang sikit, tinggi lah maknanya kereta tu. Dia tak rendah sangat. Jadi ikut design ada spring yang boleh kira membuatkan absorber tu cepat rosak. Tetapi kalau design secara betul, absorber kita boleh tahan lama. Cuma kita kena pastikan ada suspension travel dekat situ. Masa kita design dekat spring tu dan juga overall dia punya height dan sebagainya. Jadi kalau macam di F-Tune pula macam mana? Kalau macam pengalaman Cik Farouk sendiri lah yang pelanggan datang sini, mostly yang tukar spring adakah dia orang memang wajib tukar absorber ke ataupun mostly semua boleh pakai je terus? Macam kalau sport spring ni, katakan kita di sini, jika absorber dia dah terlalu lama, maknanya jangka hayat dia tu pun ada certain limit, memang kena tukar absorber tu sebab dah lama. Sebab jangka hayat absorber ni dalam 50,000 km hingga 80,000 km. Ada juga yang sampai 100,000 km dan lepas tu boleh tukar lah. Sebab absorber ni dia pakai buang, dia tak boleh servis. Absorber standard ni. Jadi di sini bila nak menukar boleh tukar absorber F-Tune yang panggil FTR shock. So itu adalah alternatif kepada standard absorber. Kita nak berbicara tentang jangka hayat absorber ni kan. Jangka hayat. Ada setengah absorber ni macam adjustable boleh diservis. Kalau absorber biasa mungkin dah sampai dia punya 50,000, 80,000 dah kena tukar. So nak kena keluar kos lagi, habis lagi kena tukar. Jadi pada pendapat Encik Farouk lah, mungkin harga adjustable tu dia lebih tinggi lah daripada harga absorber biasa, tapi dia boleh diservis. Kalau absorber biasa pakai buang. Jadi kalau pendapat Encik Farouk, okey ke tak untuk pakai adjustable ni untuk jangka masa lama, jangka masa panjang? Macam adjustable, dia memang jika kita punya adjustable, kita ada beberapa series lah. Ada X series, ada X mono, lepas tu kita ada GT series, ada R series. Di situ semua adjustable kita boleh diservis. Boleh diservis.
Jadi kelebihan dekat situ, walaupun dia bayar lebih daripada absorber biasa harga, tetapi dia ada advantage, boleh servis lah. Jadi kalau macam absorber yang standard tu memang dibuat tak boleh dia servis. So macam kita ada dua produk untuk absorber standard, iaitu FTS Shock dengan FTS Plus. FTS Plus ni ada soft height adjustable walaupun dia absorber standard. Tapi boleh adjust dia punya soft height tu? Boleh. Wah, okey. Itu ialah produk terbaru kita. Okey. Ya. So dia boleh digandingkan dengan sport spring F2 lah. Ya. So kalau pakai sport spring tu boleh adjust dia punya keras dengan lembut lah. Boleh. Okey, Dan dia boleh pakai dekat spring yang standard boleh ataupun brand lain pun boleh. Okey, menarik tu. Dah ada dekat pasaran ke belum lagi? Dah ada di pasaran. Ada dah? Untuk beberapa model kereta lah. Okey. Macam tu. Jadi ada pilihan untuk customer lah. Dia nak ambil absorber dengan bajet yang tertentu. So dia boleh buat pilihan untuk ambil standard absorber ataupun yang adjustable. Okey. Tapi kalau macam adjustable ni, walaupun dia boleh diservis, adakah dia pun ada jangka hayat? Okey. Macam jangka hayat dia, kita recommend servis dalam 50,000 km. Okey. Dan dia boleh servis. Jangka hayat yang ini bagi saya adalah sama juga dengan yang standard absorber, 50,000 km. Okey. Cuma satu tak boleh diservis, satu boleh servis. Jadi yang 50,000 km recommend untuk servis supaya barang komponen dalam dia tahan dan tak ada wear and tear yang heavy. Okey. Tapi kira komponen dalaman dia ni semua ada spare part yang boleh ditukar-tukar lah maknanya. Ya, betul. Okey. So kalau rosak boleh tukar part-part yang rosak saja. Ya, betul. Okay. Adakah absorber yang mahal ni tahan lama? Ataupun orang kata mungkin ada juga murah yang boleh tahan lama. Tapi ada juga absorber yang mahal ni tak tahan lama pun. So apa pendapat je Pak? Kalau kita tengok kat sini ada banyak brand adjustable ataupun absorber dan harga pun memang berbeza-beza lah. Yang sebenarnya dia tengok kepada construction dan pembuatan dia lah. Tak semestinya yang absorber mahal tu boleh tahan lama. Saya dekat sini ada buat adjustable service juga. Dekat situ ada juga absorber mahal yang memang tak tahan lama juga. Tapi ada juga adjustable yang murah boleh tahan lama. Tetapi dari segi tahan lama tu macam mana? So kemungkinan minyak yang digunakan tu membuatkan dia boleh kira jadi lembut dengan cepat. Ya, cara ni lah, kasarnya lah kan. Sebab dia nak pakai minyak mahal, dia cut adjustable yang murah tak boleh lah. So dengan harga yang mahal, adjustable tu kita boleh ada feature yang macam banyak lagi dekat dalam. Komponen-komponen dalam boleh berkualiti lagi tinggi. Minyaknya berkualiti tinggi, dia punya oil seal, yang tu boleh guna yang jenis high end punya. Tetapi dekat situ juga dalam market kita kena tengok juga adakah dia mahal sebab jenama. Jenama mahal, kita ingatkan memang tahan lama dan bagus, tetapi tak semestinya lah. Mungkin mahal sebab brand, atau mahal sebab logistik daripada luar negara. Itu membuatkan dia mahal. Tetapi bila di negara di sana pembuatan dia mungkin murah. Kalau nak memilih adjustable, jangan memilih yang terlalu murah. Sebab bila terlalu murah, komponen dalam dia pun terpaksa menggunakan parts yang ekonomi. Macam tu lah. Adakah faktor pemanduan tu pun mempengaruhi juga untuk jangka hayat absorber tu cepat rosak ke apa ke? Ya, ada juga sebenarnya. Kalau macam penggunaan dia long distance ke, dia berkaitan dengan heat. So kat dalam tu ada komponen macam rubber, ada rubber, O-ring dan juga oil seal. Jika komponen tu yang high end punya, dia boleh tahan heat. Jadi bila pemanduan tu lama pun dia tak ada masalah. Yang jarak jauh kan, travel ataupun heat tu boleh build up dengan permukaan jalan yang tak elok. Kalau kita travel selalu kat kawasan yang tak elok dan absorber tu bekerja keras, adjustable ke absorber bekerja dengan keras, so dia heat build up akan tinggi. So dekat situ permukaan jalan pun mempengaruhi lah cara pemanduan kita
Jadi macam kita memandu di kawasan yang teruk akan menyebabkan exposure tu wear lagi tinggi lah. Macam tu. Cik Faruk, saya ada tengok juga trend sekarang ni dekat social media. Dah datang balik trend bakar spring nak lowerkan kereta. Saya pun sebab saya rasa benda ni dulu saya nampak dah lama dah. Dulu lah masa orang kata tak banyak pilihan sport spring adjustable ni. So orang kata gunakan cara bakar spring lah untuk lowerkan kereta. Tapi sekarang ni trend tu dah datang balik. So apa pendapat Cik Faruk? Pertama sekali kita kena tahu kenapa dia nak bakar spring. Dia nak bakar spring sebab nak dapatkan height, ketinggian kereta tu sekian-sekian yang mereka suka. Dekat situ diorang pergi hantar untuk bakar spring ataupun dekat workshop yang buat bakar spring tu untuk dapatkan height yang diorang nak. Bagi saya itu tak adalah cara yang terbaik untuk menentukan height. Di dalam market ada banyak juga lowering spring. Jadi lowering spring ni dibuat oleh manufacturer lah. Salah satunya F-Tune. Ada sekian-sekian dia punya ketinggian dia. Jadi jika nak ketinggian boleh tengok dia punya macam spesifikasi yang diberi oleh pembuat itu. Berapa lowered dan berapa tinggi yang nak. Jadi dekat situ itu lebih baiklah daripada kita bakar spring tu. Bakar spring sebenarnya bakar dan kompres supaya spring tu jadi lebih pendek. Di situ juga dia ada keburukan dia ialah dia punya spring property akan lari. Dan juga ada cara juga yang orang kompres dan spring rate juga akan meningkat atau berbeza daripada apa yang design. So dah dekat situ ada macam dari segi teknikalnya kira macam tak sesuai jugalah. Ada mesti akan lari punya sikit kan. Ada lari lah dari segi dia punya spring rate. Boleh dapat ke balance kalau dah bakar macam tu? Saya rasa tak boleh stabil kan, kiri kanan mesti akan lari juga kan. Okey. Tapi kat Malaysia boleh. Jadi kita ada juga orang yang dia memang buat dah R&D macam mana nak buat tu supaya dia sama. Ada. Mungkin itulah maknanya dia dah biasa buat dan sebagainya kan. Tapi bagi saya cara terbaik ialah tukar spring yang lowering yang dah siap dibuat oleh manufacturer spring tu. Kebiasaannya lah kalau kita nak tukar sistem suspensi, tukar absorber ataupun tukar adjustable, adakah kita kena tukar sekali dia punya mounting absorber tu? Bila kita tukar absorber ataupun tukar spring, jadi yang sebenarnya kita kena tengok condition absorber mounting tu dan dia bukanlah wajib tukar. Sebabnya ada orang yang tukar spring walaupun kereta tu kereta baru. Ada juga tukar absorber juga walaupun kereta baru. Jadi bila dia kereta baru, absorber mounting tu masih elok. Jadi dia tengok pemanduan ataupun wear dia. Kerosakan dekat absorber mounting tu bila dah pakai beberapa lama. Ini saya nak tanya satu soalan berdasarkan pengalaman Encik Faruk selama berada dalam bidang ni lah. Selama Encik Faruk dalam bidang sistem suspensi ni kan, dah biasa banyak jumpa banyak customer. So apa kesalahan common yang selalu customer ni buat bila dia orang nak set up suspension kat kereta dia orang? So kesalahan yang biasanya lah ya sebenarnya ialah dia orang ikut kawan. Ikut kawan. So kalau kawan ni dah pakai macam ni, dia pun ikut. Tetapi lepas tu dia rasa macam tak sesuai. Jadi dekat situ bila kawan ni dah tukar kepada satu komponen ni mungkin tak bersesuaian dengan dia. Dia mungkin ada pemanduan, contohnya macam pillow ball ke ataupun spring rate yang tinggi. Tetapi dia tidak memerlukan yang spring rate yang tinggi ataupun pillow ball untuk adjust camber sebab sedangkan dia drive daily kereta tu. Tak perlu semua tu contohnya. Dan kawan ni pula dia drive spirited driving, pergi toge dan sebagainya kan. Jadi kalau dekat situ juga dia punya pemahaman macam mana nak set up tu mungkin kawan tu salah. Di sini juga ada juga kesalahan dia ialah kita ikut dekat dalam grup ataupun dekat dalam forum ataupun dekat social media lah. Bertanya dalam social media. Jadi dekat situ ada input pula, ada orang jawab. So orang ni macam mana dia punya
credibility dia untuk memberi jawapan tu. So di situ orang boleh salah lah. Jadi yang terbaik ialah cari workshop yang kira ada knowledge, kepakaran dalam bidang setup suspension, boleh tanya. Jadi kalau dekat F-Tune ni macam mana? Kalau macam customer datang, okay bang, saya nak lowert kereta saya, tapi saya tak nak keras, saya nak lembut. Oh, macam tu kita memang kita ada customize setup. So macam kita memang kita pentingkan apa yang customer nak lah. So customer nak setup sekian, katakan untuk apa pemanduan dia. Dia nak pakai untuk jalan daily drive ke, ataupun dia ada kereta tu setup untuk hujung minggu, ataupun kereta tu setup untuk track. Kita memang ikut apa yang customer nak dan kita ada setting dia untuk setiap itu. So macam itulah. Jadi maknanya dekat F-Tune boleh consult lah customer nak macam mana. Kita akan ikutlah pada customer punya apa yang dia nak lah. Ya, betul. Di situ juga jika dia pakai adjustable brand kita, kita ada juga pilihan setup. So kalau katakan yang high end, kita ada adjustable GT series, dia ada setup road comfort, ada setup road toge, ada setup road track dan ada setup racecom. Yang mana dekat situ kita bagi pilihan kepada customer dan kita juga recommend kalau customer ni macam mana cara pemanduan dia, kita akan recommend setting-setting ni. Itu selain daripada setup pada kereta. So kalau dekat adjustable lain pula, ada bila dia datang untuk setup, kita akan tanya dia nak setup macam mana, tetapi limitation dia dekat adjustable tu sendiri. Mungkin valving dalam dia, spring rate yang diberi, macam tu. So kita akan terangkan juga, dekat sini ada limitation dia. Kalau ini adjustable ini, dia tak boleh nak dapat comfort lebih ke, ataupun yang adjustable yang datang ni dia tidak boleh pergi ke track ke. So kita akan recommend jugalah. Dan kita offer juga untuk upgrade. So maknanya daripada satu adjustable ni orang kata boleh set up macam-macam lah dekat situ. Ya, sebenarnya macam-macam. So maknanya kalau macam spring ni saya rasa nak keras lagi lah, boleh tukar spring sajalah. Boleh tukar spring tapi ada dia punya limitation dia lah. Limitation. Bila keras, absorber pula nak kena buat. Nak kena damping dia tak sesuai pula dengan spring keras tu. Jadi kita offer untuk kira revolve. Revolve absorber tu untuk dapatkan damping yang sesuai dengan spring rate dia nak. Maknanya kira buka balik semua, buat balik semua. Boleh. So ada adjustable yang boleh dibuka, ada yang tak boleh. Selalunya adjustable yang kira high end dia boleh dibuka, dia boleh revolve, boleh servis lah. Bagaimana F-Tune menentukan spring rate dan damping yang bersesuaian mengikut jenis-jenis kereta ni? Ada beberapa faktor lah, dan saya akan terangkan antara faktornya. So macam pertama sekali kita akan tengok preference ataupun pilihan customer tu. Jadi bila dia dah buat pilihan nak suspension tu macam keras, lembut dan sebagainya, dan kita akan tentukan dia punya spring rate dan juga damping. Terbagi kepada dua kat situ. Macam kalau spring rate ni dia lebih kepada berkaitan dengan motion ratio dan juga berat kereta. Sebab spring ni dia lebih kepada carry the load of the car. Jadi di situ ada faktor yang motion ratio juga. Di mana macam motion ratio ialah jarak dia punya load acting dekat tayar kepada dia punya spring tu. Lepas tu pula untuk absorber pula, damping dia, damping ni ialah kita mengawal motion of the spring tu, pergerakan spring tu, itu kegunaan dia. Jadi di situ juga macam mana kita tune untuk dapatkan weight transfer kepada tayar. So di situ dia tentukan, maknanya ada faktor berat kereta, motion ratio dan juga pemanduan. So dari segi pemanduan pula, maknanya preference orang tu drive untuk daily ke, ataupun dia drive untuk toge ataupun dekat track. So kat situ ada perbezaan lah yang ketara. Itu menentukan aspek dia, yang mana kita nak pilih spring rate, nak damping punya setup dan sebagainya.
Jadi kalau macam kereta baru tu macam mana Encik Farouk nak dapatkan setup tu? Adakah pasang dulu, try bawa, masuk balik, buka balik, buat balik ke macam mana? Macam untuk kereta-kereta yang baru kita nak R&D, kalau macam spring, kita ada spring rate tester. Okey. Lepas tu kalau untuk exhaust kita ada damper test machine. Okey. Untuk check damping kereta tu. Exhaust tu lah. Dekat situ kita boleh dapatkan reference. Okey. Dan selepas tu dari situ kita akan develop kita punya suspension component. Apa spring yang sesuai, apa exhaust yang sesuai. Okey. So dekat situ juga kita tentukan dengan ada dua cara, iaitu objective measurement dengan subjective measurement. Subjective evaluation sebenarnya. So dekat situ kita akan menggunakan dua ni. Untuk dapatkan objektif memang menggunakan mesin, subjektif driver tu sendiri yang dah ditrain untuk buat kira suspension punya testing lah. Yeah. Jadi macam kita lah, macam saya lah. Saya dulu experience dilatih oleh Lotus masa saya bekerja di Proton R&D. Encik Farouk bekerja di Proton dulu? Ya, saya bekerja di Proton R&D dalam departmen yang ini suspension development lah. So dekat situ ada transfer of technology Lotus kepada Proton engineer. So kira macam Ryan Link engineer ni, suspension engineer ni telah dilatih untuk objektif measurement, lepas tu subjective assessment untuk kereta tu. Di situ ada Lotus punya kira macam ride and handling punya aspek yang kita ni lah dilatih. So elemen yang penting ialah di situ steering, handling dan ride. So dekat situ masa subjective evaluation tiga perkara ni dititik beratkan lah. So ada point-point dan juga evaluation yang kita buat untuk tiga ni. Mencabar juga tu. Ya. Jadi ini ialah masa dulu ialah cara untuk kita buat suspension daripada scratch lah. Daripada scratch. So kalau kira-kira balik lah daripada zaman Proton dulu sampai sekarang ni, kira berapa tahun dah Cik Farouk kat dalam bidang ni? Macam saya start daripada tahun 99. So sampai dah sekarang. So dekat 27 tahun lah dalam bidang suspension. Apa nasihat Encik Farouk untuk anak muda di luar sana ni? Sebab yelah sekarang ni orang kata nak beli kereta baru ni dah mampulah. Beli kereta baru pun harga pun tak adalah mahal sangat. Tapi ada trend lah, maknanya beli kereta baru ni benda wajib tukar, sport rim mesti tukar, so kena lowered sikit kereta. Tapi apa nasihat Encik Farouk pada mereka yang baru nak start main modified kereta ni, dan terutamanya tentang suspensi ni? Yang biasanya lah dekat market sekarang ialah bila diorang beli kereta, diorang akan tukar rim, tayar, lepas tu nak lower sikit pakai spring. Tapi diorang ramai tanya, jika pakai spring ni sagat tak? Jika pakai spring ni ataupun exhaust ni sagat tak? Di situ sebenarnya sagat bukanlah disebabkan spring tu. Tetapi ialah rim tu sendiri punya offset dan JJ. Itu yang diorang banyak, sepatutnya diorang pilih itu offset yang betul untuk kereta tu. Dan JJ lah rim tu. Dan bukannya spring, sebab spring pembuat spring ataupun manufacturer spring dia buat supaya kereta tu tak sagat. Bukannya dia buat spring ni untuk sagat. Tapi soalan yang banyak saya dapat bila daripada customer ialah, sagat tak kalau pakai spring ni? Memang tak betul lah. Spring ni dibuat untuk lowered tetapi tak sagat. Sagat tu ialah kerana rim tu sendiri. So kedai tayar atau dengan kedai inilah sport rim kena bagi info yang betul masa dia nak tukar tu. So pastikan tayar tak terkeluar pada wheel arch kereta. Itu saja sebenarnya. Saya jumpa pula satu jawapan, ada yang jawapan bijak pandai ni bagi, kalau tak nak sagat tukarlah adjustable. Itu memang ada juga. Jadi adakah mitos ni perlu diperbetulkan ni? Memang kena betulkan. Sebabnya sebab mungkin dia nak jual adjustable tu. Itulah sebabnya. So
Kenapa? Dengan spring yang keras untuk menahan sagat itu salah. Oh, tu salah? Salah. Okey. Sebab yang sebenarnya suspension system ni dia kena ada suspension travel yang mencukupi. Dan tayar tu dia boleh masuk ke dalam whiplash travel tanpa ada halangan. Itu sebetulnya. Maknanya suspension yang lembut pun boleh digunakan. Pastikan dia tiada halangan tayar tu di dalam whiplash. So apa lagi perancangan F-Tune pada masa akan datang? Sebab dulu saya pernah hadir F-Tune punya event dekat Sepang. Okey. Tapi dah lama dah tak ada ni. Nak juga ada lagi kan F-Tune punya event ni. Dia sesekali kita kena muncul juga. Kena keluar juga event macam tu. Jadinya kita tengok kat situ apa main business kita. Main business ialah untuk menjual suspension product. Macam di luar sana, macam sekarang ni banyak event organizer yang membuat event. Yang mana kita berkolaborasi dengan dia orang. So itu ialah lagi baik kerana kita boleh dapatkan networking yang lagi bagus lah. Jadi kita tak selalunya kita akan buat event. Jadi kalau daripada segi produk, ada apa lagi produk yang terbaru? Dari segi produk, macam sekarang ni kita ada perbanyakkan range produk tu. So kalau macam spring, kita ada sekarang ni dah ada comfort lowering spring, lepas tu kita ada Type R lowering spring untuk kereta Type R, dan akan ada high performance lagi model yang kita buat untuk spring tu. Dan itulah macam absorber kita ada dua jenis, satu standard replacement absorber, satu lagi ialah absorber yang boleh laras. Dia punya damping. Dan adjustable kita tambah range untuk bersesuaian dengan permintaan lah. So ada yang mampu milik, itu pun ada dua jenis. Lepas tu kita ada high end punya suspension, adjustable lah, high end adjustable yang mana boleh customize. Dan kita ada untuk spesifik punya competition macam rally, drift dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja Encik Farouk. Untuk kita punya sembang tepi bengkel hari ini. Terima kasih banyak atas masa Encik Farouk hari ini. So kepada audiens di luar sana, kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan sistem suspensi, mungkin ada soalan yang teknikal ke kan, so boleh je komen dekat bawah, nanti kita akan dapatkan semula Encik Farouk untuk bantu kita jawab soalan tu. So mungkin Encik Farouk pada masa akan datang mungkin kita boleh berdiskusi lagi mungkin mengenai topik kereta EV. Ya boleh. Kan? Sebab EV ni memang menarik dan sekarang ni memang trend dia ialah penggunaan kereta EV lah. Sebab kereta EV dah makin banyak kan. Mungkin betul. Berkenaan sistem suspensi tu mungkin ada something yang berbeza kan daripada kereta biasa. Memang berbeza. Okey, menarik. So mungkin akan datang kita akan berjumpa lagi untuk kita bersembang tentang topik ni lah. InsyaAllah boleh. Okey, Encik Farouk, terima kasih banyak sebab luangkan masa hari ni. Kalau saya nak beli adjustable, boleh dapat harga murah sikit ke? Itu sudah semestinya. Okey, baik. Terima kasih pada penonton Roda Panas. So kepada anda di luar sana yang masih lagi belum like, belum follow platform Roda Panas, so boleh like, boleh follow, boleh share video ni. Semoga kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.